Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Dekat depan saya ni, ini adalah pokok blackthorn pokok blackthorn cantuman tunas. Okey, pokok kahwin. Tinggi dia 6 kaki 6 kaki. Okey. Apa keistimewaan teknik yang saya buat ni? Okey, tengok saya cerita sikit. Okey, dekat bawah ni adalah pokok biji durian kampung dan dicantum dekat dalam polybag. Ketinggian dia 2,5 kaki. Okey, tengok Okey, kenapa saya cantum tinggi? Okey, ni berdasarkan pengalaman saya Okey, kalau tuan-tuan tanam pokok durian kampung, tuan pasti akan akar dia tu tinggi, baner dia tu tinggi. Sebab itu adalah pokok kampung. Okey, kalau kita tanam pokok biji lepas tu kita cantum dekat dalam polybag, kita cantum dia lebih kurang, biasa orang cantum kat sini kan, yang kecil-kecil tu, rendah lebih kurang tak sampai 1 jengkal kat sini batu tunas. Bila kita tanam, pangkal dia ni tak ada akar baner, dia akan nampak dia bawah, sampai kat bawah dia bulat macam tu je, sebab dia tak naik sampai ke atas. Dan satu lagi kelemahan dia mudah kena serangan kanker. Okey, sebab tu saya showkan tuan-tuan, kalau buat cantuman tunas, biar pokok tu tinggi tak apa. Okey 3 kaki baru cantum. Jadi bila kita tanam, kita tengok nanti bila pokok usia dia 10 tahun, dia punya akar dia cantik keras, kurang kena kanker batang. Semuanya bermula daripada pangkal. Bila pangkal kita tak perasan kena kanker, dia akan merebak sampai dekat akar. Bahagian atas kita mudah nampak, bahagian dalam tanah susah Kita nak rawat pun kita jadi leceh. Kalau kita tanam sepokok, mudah untuk kita rawat. Sebabnya kita boleh ulang tengok benda yang sama. Tapi kalau tanam 20 pokok, 30 pokok, 100 pokok, tak mampu. Pekerja pun tak mampu nak rawat. Dia pun naik fed up sebab banyak benda lagi dia nak buat, dengan nak pruning, dengan nak racun, nak mesin rumput, banyak benda dia nak buat. Okey, jadi tuan-tuan boleh cuba buat cantuman mata tunas baji, pastikan cantum tu tinggi. Okey, ini tips ataupun teknik ataupun rahsia saya sebagai penanam durian tegar, berpengalaman lebih 30 tahun. Inilah teknik yang saya showkan kepada tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.